Hai geng, pernah tak anda tulis to-do list panjang gila tapi habuk pun tak nak? Tak siap pun, okey? Ataupun tulis cantik-cantik lepas tu tengok je macam novel. Sebagai hiasan. Okey, saya faham lah tu. Saya pun pernah buat macam tu guys. Hari ni saya nak share cara buat to-do list yang senang, cepat dan confirm siap. Confirm siap. Okey, 5 langkah je guys. Tengok sampai habis. Lepas tu subscribe kalau anda nak hidup teratur macam pro. Hey, selamat datang ke Mok Tube, Inspirasi Kehidupan dan juga makanan. Like, subscribe dan bell jika anda masih belum. Saya Mike daripada Fantografi. Jadi, apa rahsia to-do list yang menjadi ni? Okey, bukan pasal tulis banyak, tapi pasal macam mana nak menulis dengan betul. Okey, saya dah test 5 langkah ni. Dari kerja bersepah jadi teratur dalam sehari. Tak payah apps canggih. Cukup pen dan kertas, kita back to basic je guys. Okey, ready? Jom kita mula. Langkah pertama, tulis 3 je dulu. Jangan gila sangat nak tulis sampai 20 tas. Confirm lah pening. Saya selalu start dengan 3 je dulu. Okey, contoh, edit video, hantar email dan juga basuh pinggan. Ni kalau work from home lah kan. Senang tengok. Okey, senang buat. Anda cubalah malam ni tulis juga 3 task yang penting untuk pagi esok dulu. Okey, lepas tu settlekan dulu. Okey, kecil tapi power. Langkah yang kedua, pilih yang wajib settle. Okey, daripada 3 tu tanya, mana yang kena siap hari ni? Okey, saya tu suka kan tandakan bintang. Dekat yang mana penting. Contohnya, edit video kena siap sebab nak upload, klien dah nak minta kan. Jadi, fokus situ dulu. Yang lain kita chill dulu. Bukan kata chill tu biar, tapi prioritikan dulu. Okey, anda try lah tengok. Tanda satu yang wajib. Tengok, kerja jadi laju. Dan juga kita tak akan menunda ataupun menangguhkan lagi perkara itu. Langkah ketiga, bagilah masa yang realistik. Jangan cakap edit video 5 minit je guys. Kalau sebenarnya patut ambil masa 2 jam. Saya selalu tulis masa sebelah tas tu. Contohnya macam edit video, 1 jam adalah realistik berdasarkan saiz satu projek tu. Lepas tu set timer, buat ikut masa tu. Okey, anda cubalah tulis masa sikit. Tengok, mesti tak stres kan. Langkah keempat, tanda bila dah siap. Ataupun kita kita subscribe through. Jadi, ini part yang paling best. Siap kali siap satu, saya tanda dengan pen merah. Okey, rasa macam menang trofi. Contoh, hantar email. Tanda ataupun mark done. Okey, anda boleh buatlah esok. Tanda satu task, tengok rasa puas sudah datang. Rasa macam okey, macam main game kan. Nak to the next task, to the next task. Okey, memang lega dan memberi semangat untuk kita siapkan next task dan seterusnya, all the task yang kita dah list kat dalam situ. Langkah terakhir, yang kelima ni, tambah kalau rajin. Okey, dah siap 3, baru tambah satu lagi. Contohnya, saya siap 3 task yang telah kita list awal-awal tadi, lepas tu tambah reply komen. Lepas tu, tapi kalau tak rajin, stop je dulu. Dah cukup berjaya dah untuk hari tersebut. Anda try lah. Lepas 3, tambah sikit. Kalau semangat tu ada, pastikan tak terlalu pushy. Jadi, kalau pushy sangat ni nanti, dia jadi penat. Jadi penat ni orang panggil lah dah burn out. Nanti susah nak konsisten ataupun istiqomah. So, itulah dia 5 langkah simple je kan. Yang pertama, tulis 3 task yang kita nak buat. And then, pilih wajib settle iaitu priority lah. Yang mana yang priority. And then, yang ketiga, kita bagi masa yang realistik sikit untuk projek tu siap. And then, tanda bila dah siap. And then, kalau rajin, tambah lagi task. Kalau kita ada masa dan juga ada tenaga. Cubalah esok. Lepas tu, cerita dekat saya pengalaman anda dekat ruangan komen ni. Berapa task yang anda tulis sehari. Kalau suka video ni, smash sikit subscribe button tu. Share kat kawan yang kerjanya selalu tergantung. Dan kita jumpa lagi di next video Mok Tube gang. Jom jadi raja to-do list. Peace out.